Kim. Okay. Baik Baik, siap. Kenapa Kim? Aku tengah terfikir ni. Hmm. Mobile card ni baik kan? Baik kan? Solid kan? Solid kan? Handsome. Handsome. Kau nak tukar colour boleh. Dekat logo, nak guna apa-apa jenis logo pun boleh. Ni stiker. 3D logo boleh. Lightbox logo boleh. Add-on lain lagi, jangan cakap lah. Kita ada banyak. Tampung boleh sampai 150 kg Kim. Oh. Aduh. Aduh kan? Aduh. Tapi kau macam ada masalah Terfikir satu benda ni. Apa? Larat ke nak buat seorang? Ush, soalan Kalau orang tu macam kita larat Kim. Jantan. Kalau orang tu macam abang tadi tu, tak tahu lagi. Sebab bukan semua orang badan besar. Betul? Oh, so barang ni tak semua orang boleh handle seorang. Yes. Kau nak barang yang seorang pun boleh handle. Yeah. Kita ada lah. Ada Ada. Kau lupa. Okay, kejap. Ni kad baru kita game. Saiz sama macam mobile card. Lagi cantik. Daya tampung pun sama. Nak buat apa-apa pun boleh. Tukar warna boleh. Tambah logo boleh. Add-on lain, side wing lah apa semua boleh game. Ni aku tunjuk dengan kau macam mana kita handle seorang. Tapi first kita tunjuk dulu belakang dia macam mana. Dia datang memang macam ni game. Oh, basic dia macam ni. Basic dia macam ni game. Sebab ni untuk support. Dapat 3 kompartmen. Aku tunjukkan kau macam mana boleh handle seorang. Settle game. Settle lah. Seorang boleh game. Mobile card besar sikit. Betul. Betul. Ini buat seorang pun boleh. Buat seorang pun boleh. Daya tampung dah sama. Budak kecil pun boleh. Budak kecil boleh satu-satu lah. Kalau berkenan, boleh rojek.